Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Mulia Datuk Seri Utama Tengku Adnan bin Tengku Mansur, Setiausaha Agung UMNO merangkap pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Wilayah Persekutuan untuk tampil ke pentas menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saudara pengacara majlis yang saya kasihi, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Presiden UMNO merangkap Perdana Menteri Malaysia. Begitu juga dengan Datin Seri Rosmah Mansor yang turut hadir pada malam ini. Sahabat saya yang berbahagia, yang berhormat Datuk Zahid Hamidi, Naib Presiden UMNO, merangkap Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Sahabat saya yang bahagia Datuk Seri Wira Said Ali dan Datin Seri Wira selaku tuan rumah pada malam ini, kerana dia merupakan Ketua Bahagian Ceras. Datuk Aziza Madon, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, ahli-ahli Majlis Tertinggi UMNO yang hadir, kawan-kawan jemaah menteri yang hadir, timbalan menteri yang hadir, mantan Setiausaha Agung, tuan-tuan, puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu wilayah persekutuan. Pertama sekali saya ingin rafak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa pada malam ini kita dapat hadirkan diri kita di satu acara yang dilaksanakan oleh satu bahagian, salah satu, nak kata akar boleh dikatakan akar, nak kata tunjang boleh dikatakan tunjang, daripada 13 akar-akar yang ada di wilayah persekutuan. Sebagai Ketua Perhubungan Negeri Datuk Seri, saya ingin mengambil kesempatan di sini mengucapkan terima kasih kerana kehadiran Presiden UMNO kepada satu majlis yang kita sambut pada malam ini, iaitu 20 tahun ulang tahun UMNO Ceras. Saya Yang Amat Berhormat Datuk Seri, saya selalu sebut dengan saya Ali ini, di Ceras ini demokrasi mati, dia kata. Saya sebut ke dia. Ini saya melawak dengan dia kerana saya tahu sahabat saya Datuk Said Ali ini merupakan salah satu ketua bahagian yang ada di wilayah persekutuan ini yang gigih, bekerja kuat, walaupun dia tahu Ceras ini bukan kerusi UMNO ataupun Barisan Nasional, tetapi dia kerja kuat demi untuk memastikan bahawa Barisan Nasional itu wujud di Ceras dan UMNO juga wujud di bahagian Ceras. Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan kawan-kawan ketua-ketua bahagian yang hadir di sini, khususnya di wilayah persekutuan, saya telah sebut kepada mereka yang amat berhormat, ikut lagu UMNO lah semudah saja. Dan juga ikut cogan kata UMNO. Cogan kata UMNO senang, bersatu, bersetia, berkhidmat. Bersatu, semua ahli-ahli UMNO di wilayah persekutuan ini dikendaki untuk kita bersatu. Bersetia. Kita bersetia kepada kepimpinan yang ada. Di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, di peringkat negeri, di peringkat pusat. Kita bersetia kepada kepimpinan yang ada. Yang ketiga, kita berkhidmat. Kita berkhidmat kepada siapa? Kita berkhidmat bukan saja kepada ahli UMNO, tetapi kita kena berkhidmat kepada masyarakat. Kerana masyarakat penting untuk memberi kita kuasa untuk memerintah negara ini. Kalau UMNO tidak ada kuasa untuk memerintah negara ini, sudah pasti orang pun tidak mau tengok UMNO.
Ini yang telah saya sebut kepada kawan-kawan saya. Untuk makluman yang amat berhormat Datuk Seri sebagai Presiden, saya selaku Ketua Perhubungan Negeri nak laporkan sedikit. Di wilayah persekutuan ini semua berjalan dengan baik. Di semua peringkat. Di peringkat bahagian, di peringkat wanita, di peringkat pemuda, di peringkat putri. Semuanya berjalan dengan segala aktiviti-aktiviti yang telah diarahkan oleh UMNO Pusat melalui Perhubungan Negeri, melalui Datuk Seri Syed Ali sebagai Setiausaha Perhubungan Negeri untuk memastikan segala program-program ini dapat dilaksanakan. Saya ingin mengucapkan syabas dan terima kasih kepada semua ketua-ketua bahagian yang hadir pada malam ini, ketua-ketua pemuda, ketua wanita dan ketua-ketua puteri yang hadir pada malam ini. Kita menunjukkan sokongan kita yang padu kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri sebagai Presiden Parti, dan wilayah persekutuan akan senantiasa di belakang Yang Amat Berhormat Datuk Seri sebagai Presiden Parti. Di belakang ni bukan belakang yang lain tu, sir. Ini belakang betul. Bukan belakang kawan yang lagi seorang tu. Kawan lagi seorang tu dah gila, sir. Malam ini saya juga gembira as I've seen some friends of our friends from Cheras, especially the Chinese group from Cheras. And I wish you all the best, and I wish to thank you that you will be able to come to witness how UMNO celebrate our anniversary. And this is to show you that all of us in UMNO, we are all together because we believe in unity in diversity. That's what Malaysia is all about. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya Ali telah sebut, dia cakap pendek. Ini masalah saya, bila saya terima mikrofon ni saya akan meleret, tapi saya akan berhentilah. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Yang Amat Bahagia Datin Seri kerana sudi datang ke wilayah persekutuan. Saya tahu Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan Yang Amat Berhormat Datin Seri duduk di wilayah persekutuan, tapi kita sebagai satu pertubuhan siasah di wilayah persekutuan ni, kita menggalung-galungkan tiap-tiap program yang UMNO ataupun Barisan Nasional Wilayah Persekutuan laksanakan untuk kedua-dua Presiden dan juga isteri Presiden kami untuk hadir bersama-sama. Once again, I would like to thank you, and saya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya UMNO Cheras bukan hanya 20 tahun, tetapi UMNO Cheras akan hidup beratus tahun yang akan datang lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Mulia Datuk Seri Utama Tengku Adnan Tengku Mansor yang telah menyampaikan ucapan sebentar tadi.